Korang tahu tak tarian ni? Tarian ni tiba-tiba jadi viral masa raya kat Malaysia. Semua orang buat, dari budak-budak sampai orang tua. Tapi lepas tu diorang kena kecam teruk. Kenapa? Sebab ada yang tuduh tarian ni ada kaitan dengan Yahudi. Betul ke? Sebenarnya tarian ni bukan dari mana-mana agenda rahsia atau budaya tersembunyi. Tarian ni berasal dari Finland dan dikenali sebagai Lekka Jenka atau lebih dikenali dengan nama Lekkis. Lekka Jenka ni meletup sekitar tahun 1960-an selepas komposer Finland Rauno Lehtinen cipta lagu Lekkis yang terus jadi fenomena global. Tarian ni diinspirasikan daripada tarian rakyat Finland bernama Jenka yang pada asalnya adalah versi tempatan tarian Eropah lama bernama Schottish. So, bila orang kata ni tarian Yahudi, maaf cakap, itu memang tak betul langsung. Tak ada satu pun bukti sejarah atau akademik yang kaitkan tarian ni dengan Yahudi. Spekulasi je semata-mata. Kadang-kadang benda viral pun jadi mangsa salah faham. Nak tahu tarian Yahudi yang sebenar macam mana? Ini dia. Biasanya tarian ni dibuat masa majlis kahwin dan sambutan agama. So guys, sebelum nak hentam atau sebarkan tuduhan, elok kita faham asal-usul dulu. Apa pendapat korang? Tulis kat ruangan komen. Jangan lupa like, share dan follow channel aku untuk lagi banyak cerita macam ni. Aku Mat Cerita, aku suka bercerita.